Pertama, kalau nak jual tanah, jual lah kalau kamu rasa itu yang terbaik. Kamu nak hidup selesa kan? Kamu nak buat duit kan? Buat apa dengar kata orang lain? Tanah itu adalah hak kamu. Kedua, kalau tak nak jual tanah, tak apalah. Tapi kerjasamalah dengan China untuk bangunkan tanah tu supaya kamu boleh menuai hasilnya pada masa hadapan tanpa perlu menggadaikan tanah tersebut. Ketiga, kenapa kita hanya menyeru orang Melayu supaya jangan jual tanah? Tapi kenapa kita tak menyeru jutawan-jutawan Melayu ni yang berjuta-juta ringgit, berbilion ni semua untuk beli tanah? Kalau nak main isu kaum, suruh mereka beli tanah tu dan berikan kepada orang Melayu duduk. Tak payah simpan sebagai hak peribadi. Itu kan lagi bagus. Apa yang pasti, tanah kamu adalah hak kamu. Kamu nak jual atau tak nak jual, itu hak kamu. Biarkan apa orang kata. Jangan terpedaya dengan sentimen agama dan kaum ni semua. Bila saya cakap ni, bukanlah bermaksud saya menyuruh anda terus jual tanah tu. Saya hanya nak mengatakan bahawa itu adalah hak kamu. Jangan biarkan orang mengawal apa yang kamu nak buat. Dan kalau tak nak jual pun, buatlah sesuatu untuk bangunkan tanah tu.